Di dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakhruju qaumun minan nar min ahli tauhid wa yadkhuluna al-jannah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kaum daripada ahli neraka yang mereka ini masa atas dunia dulu orang Islam. Mereka ni ahli neraka tapi masa hidup dulu mereka orang Islam, tapi orang Islam yang bermasalah, orang Islam yang buat dosa, orang Islam yang buat maksiat, orang Islam yang makan riswah, orang Islam yang buat zalim dekat orang. Bila cukup time daripada azab sehingga selesai segala dosa daripada dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkan daripada neraka, dibawa masuk ke dalam syurga. Pasal apa? Pasal dia mati sebagai orang Islam. Banyak mana pun dosa dia, selepas habis azab, selesai segala dosa dia dibalas dengan azab, dia akan pergi ke syurga.